Bila usia dah mencecah 50-an, ramai yang mula sedar simpanan untuk persaraan sebenarnya tidak mencukupi. Untuk tuan-puan bersara dengan tenang, letakkan target kumpul 10 keping gold bar 100 gram macam ni sebelum umur 60 tahun. Kenapa 10 keping 100 gram? Dengan harga emas sekarang sekitar RM63,000 untuk gold bar 100 gram macam ini, nilai 10 keping 100 gram dah mencecah RM630,000. Kenaikan harga emas secara purata adalah 10% setiap tahun. Dalam masa 10 tahun, nilainya sudah mencecah lebih RM1 juta. Ini jauh lebih selamat berbanding simpan semua dalam tunai yang semakin terhakis kuasa beli setiap tahun. Cara yang mudah untuk target 10 keping 100 gram ni adalah mula dengan target belian 1 keping gold bar 100 gram setahun. Jika boleh digandakan, beli 2 keping 100 gram dalam masa setahun. Dalam masa kurang 10 tahun, tabungan emas tuan-puan akan cukup untuk tampung kos hidup semasa persaraan tanpa terlalu bergantung kepada simpanan tunai. Jadi bagi yang nak alihkan sebahagian simpanan dalam jangka masa panjang ke dalam bentuk emas fizikal, boleh terus rujuk pin video tutorial ataupun tekan link di bio saya untuk daftar akaun emas secara percuma. Saya akan bantu tuan-puan dengan langkah dan cara yang terbaik dalam simpanan emas. Teruskan follow saya untuk dapatkan ilmu mengenai emas dan keuangan.